Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Slide ini memaparkan maklumat mengenai TIMSS iaitu Trend International Mathematics and Science Study. TIMSS merupakan satu pentaksiran antarabangsa yang bertujuan menilai pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik dan sains serta membandingkan ia dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Dari segi kumpulan sasaran, TIMSS melibatkan murid grade 4 bersamaan tahun 4 dan grade 8 bersamaan tingkatan 2. Namun begitu, penyertaan Malaysia kebiasaannya memberi tumpuan kepada murid tingkatan 2. Pentaksiran ini sangat penting kerana data yang diperoleh dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menilai keberkesanan pelaksanaan kurikulum negara seperti KSSR dan KSSM di samping mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan negara. Berdasarkan standard antarabangsa, seterusnya mari kita lihat trend pencapaian matematik Malaysia dalam TIMSS dari tahun 1999 hingga 2023. Berdasarkan jadual dan graf yang dipaparkan, kita dapat melihat bahawa pencapaian matematik Malaysia menunjukkan trend penurunan secara keseluruhan. Pada tahun 1999, Malaysia mencatat skor purata sebanyak 519 mata. Namun skor ini menurun secara beransur-ansur sehingga mencapai 440 mata pada tahun 2011, walaupun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2015 dengan 465 mata dan tahun 2019 dengan 461 mata. Pencapaian tersebut masih belum kembali ke tahap awal. Laporan bagi tahun 2023 menunjukkan penurunan yang lebih ketara apabila skor purata matematik Malaysia jatuh kepada 411 mata, iaitu skor terendah sepanjang penyertaan Malaysia dalam TIMSS. Kesimpulannya, trend penurunan ini menunjukkan keperluan untuk menilai semula pendekatan pengajaran dan pembelajaran matematik agar pencapaian murid dapat dipertingkatkan pada masa hadapan. Seterusnya kita beralih kepada analisis statistik bagi data skor TIMSS tadi dengan menggunakan ukuran kecenderungan memusat atau Measure of Central Tendency. Berdasarkan skor, mengikut tahun yang telah kita bincangkan, jumlah bilangan data atau nilai N kita adalah sebanyak 7 data. 3 komponen utama yang kita lihat di sini adalah mean, median dan mode. Komponen yang pertama ialah mean. Formula untuk mengira mean adalah jumlah keseluruhan skor dibahagikan dengan bilangan data. Oleh itu, kita tambahkan kesemua 7 skor tadi yang memberikan jumlah keseluruhan 3,278. Apabila jumlah itu dibahagikan dengan 7, kita memperoleh nilai purata mean sebanyak 468.29. Seterusnya ialah median, iaitu nilai yang berada di kedudukan tengah. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyusun semula data mengikut tertib menaik terlebih dahulu. Bermula daripada nilai paling rendah 411 sehinggalah nilai tertinggi 519. Oleh kerana bilangan data kita adalah ganjil iaitu 7, median merupakan nilai yang berada tepat di kedudukan tengah iaitu kedudukan yang keempat. Jadi jika kita lihat pada susunan data ini, nilai di kedudukan keempat ialah 465. Maka median yang kita perolehi adalah 465. Akhir sekali ialah mode. Mode ditakrifkan sebagai nilai yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi dalam sesuatu set data. Jika kita teliti kesemua skor yang ada, tiada satu pun nombor ataupun nilai yang berulang. Setiap skor hanya muncul sekali sahaja. Oleh itu, set data skor ini adalah tiada mode. Mari kita beralih kepada pengiraan ukuran serakan. Langkah pertama yang paling ringkas ialah mengira julat.
di mana kita hanya perlu mencari perbezaan antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dalam set data. Berdasarkan jadual, nilai maksimum yang diperoleh ialah 519 pada tahun 1999, manakala nilai minimumnya ialah 411 pada tahun 2023. Berdasarkan rumus julat yang bersamaan dengan nilai maksimum ditolak dengan nilai minimum, 519 akan ditolak 411 yang akhirnya memberikan hasil jawapan sebanyak 108. Sebelum kita beralih kepada pengiraan variance, kita terlebih dahulu perlu mendapatkan nilai mean sebagai titik rujukan purata data. Berdasarkan pengiraan mean oleh saudara Adam tadi, nilai mean adalah kira-kira 468.286. Nilai mean ini kemudiannya dimasukkan ke dalam jadual kerja pengiraan statistik untuk mencari perbezaan setiap skor, dan setiap beza tersebut dikuasa-duakan bagi membuang tanda negatif. Hasil daripada tambah keseluruhan lajur kuasa 2 tersebut setelah disemak dengan betul memberikan kita jumlah akhir sebanyak 8,327.43. Langkah kedua adalah mengira variance. Dengan menggunakan rumus variance populasi, kita mengambil jumlah hasil tambah kuasa 2 daripada jadual kerja tadi, iaitu 8,327.43, lalu membahagikannya dengan bilangan keseluruhan data, iaitu 7. Jalan kerja ini menghasilkan nilai variance kira-kira 1189.633. Akhir sekali, sisihan PRY dengan memasukkan nilai variance tadi ke dalam punca kuasa 2 1189.633, kita mendapat hasil akhir bagi sisihan PRY iaitu kira-kira 34.491. Sebagai kesimpulan daripada keseluruhan analisis ini, set data skor matematik kita mempunyai julat sebanyak 108, nilai variance sebanyak 189.633 dan sisihan PRY 34.491. Berikut adalah keputusan setelah berjaya menemukan nilai secara matematik melalui statistik. Carta yang pertama menunjukkan plot kotak di mana keseimbangan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran matematik, di mana apabila kita lihat jumlah longgokan yang padat dari kuartil 1 hingga median, dan dari median ke kuartil 3 menunjukkan longgokan yang luas. Carta ini juga menunjukkan pendekatan longgokan ke arah nilai maksimum yang boleh dikatakan bahawa kekurangan pencapaian tertinggi dalam kalangan pelajar. Carta yang kedua menunjukkan histogram taburan skor, di mana kita dapat melihat nilai yang tidak konsisten kerana ada penurunan nilai antara 459.5 hingga 479.5. Carta yang terakhir menunjukkan di graf Ogif bahawa jumlah keseluruhan pelajar yang mendapat markah di bawah atau sama dengan nilai yang sepatutnya diperolehi pelajar dalam mata pelajaran matematik dan sains. Ogif ini juga menunjukkan terdapat perbezaan kecerunan setiap peningkatan pelajar. Secara analisisnya, berikut adalah hasil dapatan yang diperolehi daripada pengiraan statistik. Yang pertama, nilai purata bagi TIMSS ialah 468.29. Median diwakili oleh tahun 2015 sebanyak 465. Dalam TIMSS ini juga tiada kekerapan, iaitu skor sentiasa berubah setiap tahun. Seterusnya, sisihan PRY yang diperolehi adalah sangat tinggi, iaitu 34.49, yang menunjukkan TIMSS ini tidak stabil kerana melibatkan penurunan dan kenaikan yang tak menentu. Akhir sekali, TIMSS mengalami jurang pencapaian yang sangat ketara kerana nilai julat yang diperolehi adalah sangat besar, iaitu 108. Ia menunjukkan bahawa nilai tertinggi dan nilai terendah berada dah sangat jauh. Seterusnya, mari kita beralih kepada model penyelesaian masalah. Di dalam slide ini, kita akan melihat dan membandingkan dua buah model utama, iaitu model Polya dan juga model Lester. Pertama sekali, mari kita lihat model Polya. Menurut Polya 1945, penyelesaian masalah matematik bukanlah sekadar untuk mendapatkan jawapan akhir, tetapi ia merupakan satu proses heuristik linear yang melibatkan 4 fasa utama. Fasa yang pertama ialah memahami masalah. Yang kedua, merancang strategi. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Dan akhir sekali, menyemak semula jawapan bagi memastikan ketepatan algoritma yang telah digunakan.
Manakala bagi model Lester pula, beliau telah mengembangkan lagi proses penyelesaian masalah ini kepada komponen yang lebih dinamik pada tahun 1985. Lester memberi penekanan yang lebih mendalam kepada aspek metakognitif pelajar melalui 6 peringkat pengurusan minda. 6 peringkat tersebut bermula dengan 1. Kesedaran masalah, iaitu problem awareness. Yang kedua, kefahaman masalah, problem comprehension. Yang ketiga, menganalisis objektif, analysis of goal, merancang strategi, plan design. Yang kelima, melaksanakan strategi, execution of strategy and procedure. Dan sehinggalah kepada peringkat terakhir, iaitu yang keenam, penilaian penyelesaian, evaluation of solution, untuk melihat keberkesanan strategi yang telah dilaksanakan. Jika saya dapat memberikan rumusan ringkas bagi slide ini, kesimpulannya, jika model Polya memfokuskan kepada langkah linear yang berstruktur, model Lester pula meluaskannya kepada dengan mengambil kira kawalan minda dan kesedaran kognitif pelajar sepanjang proses penyelesaian tersebut. Sekarang, mari kita lihat paparan slide yang menunjukkan contoh masalah harian yang melibatkan penggiraan wang sumbangan kebajikan. Sebelum itu, ingin saya kongsikan menurut Schoenfeld 1985, latihan penyelesaian masalah yang berstruktur seperti ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan konseptual matematik murid, malah sangat membantu dalam mengurangkan kesilapan kecuaian mereka semasa fasa penyemakan semula. Berdasarkan situasi yang diberikan, terdapat satu kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475.80 yang diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Maklumat yang kita ada menyatakan bahawa rumah anak yatim Fikrah menerima RM25,630, manakala rumah anak yatim Cahaya pula menerima RM19,570.50 dan selebihnya barulah diserahkan kepada rumah kebajikan warga emas. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana aplikasi model Polya digunakan secara berstruktur untuk menyelesaikan masalah harian berkaitan pengiraan baki sumbangan bagi rumah warga emas ini. Model Polya ini mempunyai 4 langkah utama yang membantu kita menyusun jalan pengiraan dengan teratur dan sistematik. Menerusi kotak yang pertama, iaitu langkah 1, memahami masalah. Kita terlebih dahulu mengasingkan data yang diberi dengan data yang dicari. Berdasarkan maklumat, kita tahu bahawa jumlah keseluruhan dana sumbangan ialah RM85,475.80, di mana rumah anak yatim Fikrah menerima RM25,630 dan rumah anak yatim Cahaya menerima RM19,570.50. Data yang ingin kita cari pula ialah baki daripada jumlah tersebut, iaitu sumbangan untuk rumah warga emas. Seterusnya, kita beralih ke langkah 2, merancang strategi. Di sini, kita merangka taktik gabungan operasi 2 peringkat, di mana peringkat pertama memerlukan kita menambah kedua-dua sumbangan awal rumah anak yatim, dan peringkat kedua pula adalah menolak hasil tambah tersebut daripada jumlah keseluruhan wang. Secara amnya, strategi utama kita boleh diringkaskan sebagai mencari nilai warga emas bersamaan dengan jumlah keseluruhan ditolak hasil tambah Fikrah dan Cahaya. Langkah ketiga ialah melaksanakan rancangan, di mana kita mula melakukan pengiraan sebenar dalam bentuk datim secara teliti. Pada bahagian 1, kita tambahkan sumbangan rumah Fikrah dan rumah Cahaya yang memberikan kita jumlah RM45,200.50. Kemudian, pada bahagian 2, kita ambil jumlah keseluruhan RM85,475.80 dan menolaknya dengan RM45,200.50 tadi sekaligus memberikan kita hasil akhir sumbangan untuk rumah warga emas sebanyak RM40,275.30. Akhir sekali, dalam langkah 4, menyemak semula, kita melakukan semakan songsang bagi memastikan jalan kerja kita betul-betul tepat. Kita lakukan pengiraan dalam bentuk lazim dengan menambahkan semula hasil sumbangan warga emas yang kita temui tadi dengan gabungan sumbangan 2 rumah anak yatim. Oleh kerana hasil tambah tersebut memberikan nilai yang sama dengan jumlah keseluruhan asal, iaitu RM85,475.80, ini membuktikan bahawa jawapan yang kita peroleh adalah logik, berasas dan tepat. Seterusnya, kita teruskan dengan penyelesaian kedua, iaitu penyelesaian mengikut kaedah Lester. Seperti yang telah sedia maklum bahawa model Lester mempunyai 6 langkah asas, iaitu kesedaran, di mana pelajar mengenali situasi yang berlaku terhadap suatu masalah. Sebagai contoh dalam masalah kami,
berkaitan dengan agihan sumbangan pada 3 buah rumah kebajikan, iaitu 2 rumah anak yatim, Fiqh dan Cahaya, dan serumah warga emas. Langkah seterusnya, pemahaman, di mana pelajar mengetahui apa kehendak soalan. Dalam masalah ini, soalan ingin mencari 2 jawapan, iaitu jumlah agihan kepada 2 rumah anak yatim, Fiqh dan Cahaya, dan berapa baki yang diperolehi oleh rumah warga emas. Langkah seterusnya, pelajar perlu menganalisis soalan berikutnya, berikut kehendaknya. Sebagai contoh, soalan yang pertama, keinginan jumlah agihan, maka operasi yang sesuai adalah tambah. Begitu juga dengan soalan kedua, di mana baki kita menggunakan operasi tolak. Setelah memahami soalan, pelajar perlu merancang langkah kerja, contohnya mencari jumlah dahulu, dan setelah mendapatnya kemudian tolak dengan jumlah sumbangan yang keseluruhan untuk mendapat baki. Setelah merancang, kini giliran untuk melaksanakannya. Mengira jumlah 2 rumah anak yatim, 25,630 untuk Fiqh dan 1957.5% untuk Cahaya, dan tambah menghasilkan 45,250 sen. Itu barulah pelajar mengira baki, iaitu jumlah sumbangan 85,475.80 sen tolak dengan jumlah sumbangan 2 rumah anak yatim, mendapatkan baki agihan yang bakal diperolehi oleh rumah warga emas, iaitu dengan berjumlah 40275.30. Maka akhir sekali giliran untuk penilaian, di mana kita uji coba semula dengan tambah semula jumlah 2 rumah anak yatim dan baki agihan yang diperolehi oleh rumah warga emas, iaitu apabila kita tambah, kita dapat semula sumbangan hak asal. Kesimpulan daripada pembentangan ini adalah secara khususnya kemerosotan skor TIMSS pada 2023, iaitu hanyalah 411 sahaja, menunjukkan jurang besar dalam literasi matematik negara yang perlu dirapatkan dengan segera sebelum berlakunya penurunan drastis melibatkan kemajuan pendidikan pelajar, terutama dalam subjek matematik dan sains. Ketidakkonsistenan pencapaian murid jelas kelihatan dari tahun ke tahun, menyebabkan perintegrasian model Polya dan model Leicester dalam pengajaran dan pembelajaran PDP adalah salah satu solusi kritikal bagi membina kemahiran dan penyelesaian masalah yang lebih dinamik dan berkesan demi masa depan pendidikan negara. Sekian daripada kami. Terima kasih.